Ini hikmah mahwi tu. Jadi kerana mahwi, dia orang pun mau duduk. Tak apalah, ini sebagai pembuka jalan, tuan-tuan. Banyaklah uslub dakwah lain, tetapi sekurang-kurangnya ini yang berlaku. Dah dengar ceramah, takkanlah 1000 mak rempik, mak dadah ke kalau ada yang jenis tak semayang. Bila dengar kuliah Ustaz Nasruddin, Masya Allah tuan-tuan, Allah tu maha pemberi tuan-tuan. Takkan Allah Ta'ala tak bagi taufik dan hidayah. Mungkin dia terasa, Allah, aku ni rupanya teruk belaka hidup aku ni, tak serupa macam Ustaz cakap. Oh ya, kena berubah, mati aku mampu. Dia pun rasa berubah. Ada rasa dia tu. Lepas tu sampailah waktu azan, waktu isyak, yang sepatutnya mawi world azan, tapi memandangkan mawi sakit al-tekaki, ya, tekak pun sakit, kaki pun sakit. Kau bayanglah mawi punya schedule, Masya Allah, kalah dengan menteri tuan-tuan. Dia masa di Kelantan tu saya tengok dia punya schedule, Allah Akbar. Itu kita katakan memang dia tak larat. Maka akhirnya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Anwar Bakri Al-Harun, Situ Sudah Akhbar Tok Guru ni Aziz, yang menjadi Bilal ketika waktu Isyak, dan diimamkan oleh si Syakil ke Bakil ke Akil, tapi Kil lah hujung namanya. Walaupun tidak dipersetujui oleh Astora Al-Jabati. Ada pula Astora Jabat nulis dalam surat khabar Memang Malaysia, tiap-tiap minggu lepas konsert tu dia asyik nak ngusik aku je. Anak mula tak indah kan, tapi bila dah 2-3 kali dia tulis juga, nampak saja dia nak cari pasal. Al-Islam majalah keluaran terbaru, editornya si Astora Jabat ni juga, dalam tu pun dia cemuh lagi kita. Ni Astora Jabat ni tuan-tuan. Tapi saya mengambil langkah bagaimana Tok Guru kita lah. Tengok contoh Tok Guru Aziz, Datuk Seri Presiden kita Tok Guru Haji Hadi. Tidak pernah pimpinan-pimpinan kita melatah apabila diusik oleh penulis-penulis upahan serupa dia. Tok Guru Aziz mana pernah melatah? Dia tulis macam-macam masa Tok Guru. Tak maju Kelantan lah itu kan, dalam Astora Jabat ruangan bicara. Muka surat 8 mingguan Malaysia. Tok Guru Haji Hadi begitu juga. Mana pernah Tok Guru Haji Hadi pasal prinsip Tok Guru ialah layan orang gila jadi gila. Macam berlaku di salah sebuah tempat yang paling bahagia di Perak, iaitu Kampung Bahagia di Tanjung Rebutan. Tanjung Rebutan ini tempat menghimpunkan pesakit-pesakit mental tuan-tuan. Rumahku pun tak jauh daripada situ. Jadi dapat berita hari itu seorang YB ziarah pesakit-pesakit mental. Bersalamlah YB tu dengan orang-orang yang sakit mental dalam tu. Sampai satu katil, ada satu pesakit, dia tengah memancing ikan atas katil. Kayu pembaris panjang satu, ada dibuat tali, ada baldi kosong, relax aja. Yang berhormat ni dia dah fikir, macam mana aku nak bercakap. Kalau aku rapat tentu pasal kan, saat lagi dia balun aku dengan kayu tu. Macam mana cara aku nak masuk? Dia pun dapat idea, dia pergi dekat, dia terus pergi dekat baldi dulu. Yang berhormat tu pun kata, banyak ikan dalamnya. Orang gila pun cakap, awak dah gila ke? Mana ada ikan dalam baldi? Layan orang gila jadi gila. Samalah spesies yang menulis ni, minta maaf tuan-tuan. Dia dah usik, dia kata apa tuan-tuan? Jika begitu berlaku dalam sembahyang biasa, maka mungkin sembahyang di tempat konsert lebih teruk lagi. Ini Astora Jabat punya tulisan. Apatah lagi yang menjadi imam itu pula adalah bekas penyanyi rock. Siapa lagi? Seolah-olah ulama PAS sendiri berasa janggal mau jadi imam dalam konsert. Ini tidak betul. Mana kata ulama PAS rasa janggal jadi imam walaupun selepas sembahyang ada konsert? Mengapa beliau tidak menulis bahawa Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Daud, seorang tokoh ulama muda daripada Mesir yang dengan Kelantan sekarang sebagai adun meranti, mengapa beliau boleh jadi imam waktu maghrib, sedangkan waktu sama juga menuju konsert, mengapa dia tidak timbulkan nama seorang tokoh ulama dalam PAS begitu? Mengapa dia hanya highlightkan nama aku aja? Mana dia nak usik aku je? Jebat bertuah ni, sungguhlah. Apa tuan-tuan, bagi saya kalau ada balaci dia malam ni tuan-tuan, ya, Astora Jabat punya kaki lah, tolong bagi tahu, umpatlah lagi, ya, kritiklah lagi. Kami akan menerima dengan seadanya insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah akan memberikan dia, mendorong hati dia. Satu hari dia berfikir apa yang dia tulis. Sebab apa yang dia tulis, kadang-kadang dia sendiri tidak faham apa yang dia tulis. Dia pun tak kenal aku, dia tulis pasal aku. Pasal apa? Lepas tu dia tulis apa? Atau
Ataupun mungkin mereka menganggap semayang itu dalam konsert, maka biarlah penyanyi melakukan semuanya. Jadi imam semayang, lepas tu menyanyi sekaligus. Memanglah. Macam pulang malam tu aku jadi imam, lepas tu aku menyanyi. Suka hati aku lah. Apa nak kata? Yang dia sibuk-sibuk, dia tak guru ke dia nak tegur aku jadi imam? Syekh Menteri Besar Kelantan Al-Mursyidul Ampas, orang yang paling tinggi nilai, mutu, akidah, syariat akhlaknya, pemahaman fikihnya, takkanlah tok guru merapu-rapu nak suruh orang terus jadi imam lah. Mestilah ada dia tengok dulu. Dan kebetulan saya pun faham saya tidak layak. Oh Tuhan, aku tidak layak jadi imam di malam itu. Memang aku tak layak. Mau tak layak tuan-tuan, bila aku sebut dia tahu. Suruh aku maaf saja dulu. Aku pun balik ke kanan. Ku tengok, ya Allah, serban macam-macam putar serban ada lah tu. Tok kenali belah kanan, aku lari belah kiri, pasir tumbuh pula belah kiri. Allah, terasa kerdilnya insan yang dilantik jadi imam malam tu. Memang kerdil. Tapi apakan daya tuan-tuan, Tok Guru kata, okey, ini program pemuda, mau kamu buat pasal mu muda, jangan dia jadi imam. Aku pun belasak lah jadi imam. Bukan belasak saja, adalah kita kena faham juga nak jadi imam ni bukan boleh sembrono saja. Maknanya bila imam tengok makmum belakang macam mana, dan macam beratus-ratus, macam malam tu berpuluh ribu, janganlah selalu memanjangkan sangat. Mungkin sampai takut-takut orang nak ambil semayang pun payah. Maulah tengah-tengah ramai beribu tu, dia duduk tengah-tengah. Kalau dah imam panjang dia baca, makan nangka banyak sangat, tak terkentut kawan. Kalau dia reti ambil wuduk tak apa, ini yang jenis orang bukan tahu aku terkentut, yang semayang terus. Ini yang masalah. Itu imam kena faham. Dan jangan terlalu lama. Ghairil maghdubi alaihim. Walau habis terkejut semua. Saya tanya mana-mana tok guru yang qori pasal Quran, yang fasih, yang pakar. Tak ada istilah bila sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak ada bila sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Cuma trend kita orang dulu lah, imam lama buat, imam baru pun ikut, tu masalah. Sebenarnya dia cukup untuk meletakkan tasydid tu aja. Kalau imam Mekah kita tengok tiap-tiap malam dia RTM kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu je. Ghairil maghdubi alaihim. Makmum makmum dia ke imam. Barang. Memang